Andai PKR menerima permohonan aktivis kontroversi Tamim Dahri untuk menjadi anggota parti kita akan memberi mesej yang salah kepada masyarakat umum bahawa PKR mengalu-alukan kedatangan golongan ekstrim dalam menangani isu yang melibatkan agama. Ini kata-kata Adon Rawang. Ikut suka dia je label Tamim Dahri sebagai ekstrim. Ekstrim apanya? Negara kita ada undang-undang dan kalaulah Tamim Dahri melanggar undang-undang, tangkap dan dakwa dia. Dan kalau setakat nak label seseorang sebagai ekstrim tanpa definisi jelas, maka ini membodohkan masyarakat. Kita perlukan hujah, bukti dan standard yang konsisten, bukannya persepsi. Dan aktivisme dalam kerangka undang-undang adalah sebahagian daripada demokrasi. Kita boleh tidak bersetuju dengan mana-mana aktivis, tetapi kita tidak boleh sesuka hati melabelnya sebagai ekstrim. Dan akhir sekali, negara ini negara hukum. Tegakkanlah undang-undang dalam isu kuil haram atau kuil tanpa izin, atau kuil yang dibina di atas tanah secara tidak sah. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video dan saya ajak anda buat video. Kita angkat undang-undang kita dan jangan sesuka hati label orang lain sebagai ekstrim.